Perbualan murid biasa. Kelas kamu ni ada berapa orang murid dia? Cikgu nak ambil kehadiran lah hari ni. Sekejap cikgu, saya bilang sorang-sorang. Perbualan murid luar biasa. Kelas kamu ni ada berapa orang murid dia? Cikgu nak ambil kehadiran lah hari ni. Dalam kelas kita ada 6 kumpulan. Setiap kumpulan ada 6 orang. Jadinya 6 darab 6. Semua sekali ada 36 orang cikgu. Perbualan murid biasa. Banyaknya buku Kak Rak ni. Cuba kau kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila nak habis kalau macam ni? Perbualan murid luar biasa. Banyaknya buku Kak Rak ni. Cuba kau kira ada berapa? Rak ni ada 3 tingkat. Setiap tingkat ada 8 buah buku. Jadi 3 darab 8, 24 buah buku. Wah, cepatnya kau kira. Aku nak hafal sifir cepat macam kau lah, Rufaidah. Perbualan murid biasa. Jom makan. Aku buat 3 bekas. Dalam setiap satu ada 4 kuih. Wah, banyaknya. Mari aku kira. Boleh bagi-bagi. Cepatlah Safia, aku lapar dah ni. Perbualan murid luar biasa. Aku buat 3 bekas. Dalam setiap satu ada 4 kuih. Korang nak tak? Jadi 3 darab 4, 12 kuih. Banyak tu. Kongsi sikit. Sifir ni memang berguna di mana-mana je. Perbualan murid biasa ni. Lama betul cuti sekolah kali ni. Lah, 2 minggu. 2 minggu berapa hari ya? Perbualan murid luar biasa. Lama betul cuti sekolah kali ni. 2 minggu, 7 hari seminggu. Maknanya 7 darab 2, 14 hari cuti lah kan? Seronoknya. Seronok. Huyo, nak kira depan masa pun boleh guna sifir je. Perbualan murid biasa. Weh, cikgu suruh kita susun komputer riba ni atas setiap meja lah. Okey, jom buat. Angkat satu-satu dan letak atas meja. Satu-satu. Satu meja berapa? Perbualan murid luar biasa. Weh, cikgu suruh kita susun komputer riba ni atas setiap meja lah. Okey, mudah. Meja ada 4. Setiap meja muat 6 komputer riba. Jadinya kita angkat teruslah 24 buah komputer riba. Perbualan murid biasa. Weh, cikgu suruh buat kumpulan. Kita nak buat kumpulan berapa orang? Tu 5 orang, satu kumpulan lah. Kejap, aku kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alamak, tak cukup pula. Weh, pinjam jari tangan kau kejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perbualan murid luar biasa. Weh, cikgu suruh buat kumpulan. Kita nak buat kumpulan berapa orang? Tu cikgu nak setiap kumpulan kena ada 5 orang. Ada 30 orang. Setiap kumpulan ada 5 orang. Jadi, 5 darab 6, 30. Jadi, kita dapat 6 kumpulan semua.